Pernah tak kita perasan, setiap kali Israel mengumumkan kejayaan membunuh pemimpin Mukawamah, mereka menganggapnya sebagai sebuah kemenangan besar, seolah-olah itulah titik penamat bagi konflik yang sedang berlaku. Kalau kita tengok realitinya yang betul-betul berlaku, perang tidak pernah berhenti. Baru-baru ini, di media Ibrani sendiri mengakui operasi pembunuhan yang telah menyasarkan Imad Salim, seorang komander kanan Hamas merangkap komander Batalion Zaitun Timur dan juga timbalan komander Brigade Gaza, individu yang memainkan peranan yang sangat penting dalam operasi lapangan sepanjang perang hampir 2 tahun ini. Dan kalau kita tengok dalam operasi yang sama juga, turut gugur komander unit tentera laut Brigade Al-Qassam di wilayah Gaza. Namun, pembunuhan ini tidak boleh dibaca secara terpisah kerana ia adalah sebahagian daripada legasi yang panjang perjuangan Palestin yang bermula sejak hampir 90 tahun lalu bersama-sama Al-Syahid Sheikh Izzuddin Al-Qassam yang gugur pada tahun 1935 ketika menentang penjajah British. Tetapi kesyahidannya tidak mematikan pula perjuangan ini. Sebaliknya, menjadi pencetus kebangkitan dan revolusi yang kemudiannya diteruskan oleh Sheikh Farhan Al-Saadi sehingga membawa kepada perlawanan berterusan dan meletusnya Al-Nakbah pada tahun 1948. Seterusnya, kita tengok perkembangan melalui pelbagai bentuk dan nama seperti PFLP, Fatah dan akhirnya gerakan Islam yang tersusun selepas Intifada pertama pada tahun 1987 dan sejak 1990-an, rejim penjajah melaksanakan siri pembunuhan terancang terhadap tokoh-tokoh utama seperti Imad Aqil, Yahya Ayash, Adnan Al-Ghul dan Muhammad Al-Daif. Namun, hakikatnya, setiap pembunuhan ini bukan melemahkan gerakan penentangan, malah mempercepatkan lagi perkembangan ketenteraan dengan roket yang semakin jauh, taktik yang semakin kompleks serta keupayaan beroperasi walaupun dari balik tirai besi penjara. Sehingga kita tengok di era Perang Taufanul Aqsa di mana meskipun pimpinan utama terus gugur, kepimpinan baharu segera muncul dan pertempuran diteruskan dengan kekuatan yang semakin matang. Ini membuktikan sebenarnya bahawa dasar pembunuhan terancang rejim penjajah tidak pernah menghasilkan perubahan yang strategik. Kerana membunuh individu tidak akan mematikan idea untuk menyingkirkan pemimpin dan juga tidak akan menghapuskan akar penentangan dan juga hakikat. Inilah yang diringkaskan dalam satu ayat Hebrew yang kalau boleh saya sebut, Hisul Manhikim lo mekhabeh ra'ayun kololnesh nikibush tihiyat hiknadot vehol novel yukhlaf, yang bermaksud pembunuhan pemimpin tidak akan mematikan sebuah idea. Selagi penjajahan masih wujud, penentangan akan terus berlaku dan setiap yang gugur pasti akan diganti. Jadi jangan kita berhenti untuk bercakap soal Palestin, terus sumut dan pastikan stamina kita betul-betul optimum untuk memastikan bahawa nafas perjuangan pembebasan Palestin ini akan diteruskan oleh generasi-generasi seterusnya, insya-Allah. Untuk artikel penuh, layari www.cjm.com.my.